Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riyad Noafi bin Muhammad Azan dari Kelab Uniform 3RS. Saya akan menerangkan mengenai bantu mula. Bantu mula bermaksud bantuan permulaan dan rawatan yang pertama diberikan kepada pesakit sebelum dihantar ke hospital. Peralatan yang digunakan ialah kain anduk. Bantu mula yang pertama, kecederaan kepala. Langkah pertama, lipat 4 inci di bawah tapak kain anduk. Langkah kedua adalah letakkan di atas kepala pesakit. Mohon bangsa letakkan 2 jari di atas kain anduk jika perlu. Langkah ketiga, tarik kedua-dua bucuk anduk dan silangkan di bahagian belakang kepala. Langkah keempat, bawa kedua-dua bucuk anduk ke hadapan kepala. Seterusnya, ikat dengan ikatan buku sila di dahi mangsa. Ikat dengan ketat dan kemas. Kemaskan balutan. Setelah itu, bolehlah bawa pesakit untuk mendapatkan rawatan. Bantu mula yang kedua, kecederaan tangan atau siku. Langkah pertama, letakkan bucuk kain atas anduk pada siku yang patah. Langkah kedua, bucuk kain yang kedua diletakkan di belakang leher dengan ikatan buku sila iaitu kiri atas kanan dan kanan atas kiri. Lebihan kain kemaskan ke bahagian dalam. Pastikan keluarkan 3 jari supaya memudahkan peredaran darah dan ikatan tidak terlalu ketat. Langkah ketiga, bucuk anduk di siku boleh pulas dan dilipatkan ke bahagian dalam supaya lebih kemas. Ini adalah bantu mula anduk besar untuk patah tulang yang tertutup. Setelah itu, bolehlah bawa pesakit untuk mendapatkan rawatan. Sekian, terima kasih.